Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Hazilah Hashim, menerusi berita Kelantan FM. Pasukan Gerakan Am PGA memperketat kawalan di sempadan Malaysia Thailand bagi menghalang suspek yang dikaitkan dengan insiden letupan bom di Sungai Golok daripada melarikan diri ke Malaysia. Komander Brigad Tenggara PGA Datuk Nirus Azhani Abdul Hamid berkata, tindakan itu sebagai langkah berjaga-jaga bagi menghalang sebarang cubaan pencerobohan oleh pihak terlibat yang ingin bersembunyi di negara ini. Beliau berkata pegawai dan anggota dari Batalion 7 PGA, 9 PGA dan Senoi Perak terus menjalankan pemantauan dan rondaan di sepanjang sempadan mengikut tugasan masing-masing. Datuk Nirus Azhar berkata zon rondaan PGA meliputi 106 km sepanjang sempadan Malaysia Thailand dengan sokongan daripada Polis Marine selain pemantauan di semua laluan tikus termasuk pangkalan haram di sepanjang Sungai Golok. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein berkata, polis sentiasa memantau perkembangan di wilayah Naratiwak dan kawalan ketat dikuatkuasakan serta-merta sehingga situasi disahkan selamat. Kementerian Luar pula meminta rakyat Malaysia untuk menangguhkan lawatan tidak penting ke Yala, Naratiwak dan Patani di Thailand buat masa ini, manakala mereka yang melancong atau menetap di wilayah itu dinasihatkan supaya berhati-hati.